Bagi mu'alaf yang ingin menyertai kelas pengajian mu'alaf di Kompleks Darul Hidayah, langkah pertama adalah dengan membuat permohonan. Borang permohonan boleh diperoleh di kaunter pejabat Kompleks Darul Hidayah atau melalui saluran media sosial rasmi Kompleks Darul Hidayah. Dokumen asas seperti salinan kad pengenalan, kad Islam dan penyata bank perlu disertakan. Pelajar perlu menunggu panggilan pengesahan tawaran kemasukan belajar daripada pegawai dan pelajar perlu hadir ke minggu orientasi. Sekiranya terdapat sebarang kekeliruan, pegawai bertugas sedia membantu dan membimbing sepanjang proses ini. Setelah permohonan diluluskan, pelajar akan didaftarkan mengikut kelas yang bersesuaian dengan tahap masing-masing, sama ada kelas bertahap iaitu tahap asas, pertengahan dan lanjutan atau kelas pra-asas dan Mandarin. Pembelajaran di Kompleks Darul Hidayah disusun secara berperingkat dan berfokus kepada keperluan mu'alaf. Sepanjang tempoh pengajian, pelajar akan mengikuti kelas asas disertai dengan penilaian seperti ujian pertengahan semester dan peperiksaan akhir. Penilaian ini bukan bertujuan untuk membebankan tetapi bagi memastikan pelajar benar-benar memahami asas Islam yang dipelajari. Selain daripada kelas bertahap, KDH juga menyediakan kelas lain seperti kelas pengajian mu'alaf dalam bahasa Mandarin yang berfokus kepada mu'alaf berbangsa Cina dan kelas pra-asas bagi pelajar yang tidak boleh membaca dan menulis bahasa Melayu. Kedua-dua kelas ini berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Pendekatan pembelajaran adalah secara santai, praktikal dan mesra pelajar. Modul yang diajar merangkumi asas-asas penting dalam Islam seperti Iqra' dan Al-Quran, akidah, ibadah, fiqh dan akhlak. Setiap modul disusun dengan bahasa yang mudah difahami dan menekankan amalan harian agar pelajar dapat mempraktikkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan seharian. Selain itu, pelajar yang belajar di Kompleks Darul Hidayah akan dibekalkan dengan beberapa buku rujukan berkaitan subjek yang dipelajari. Kelas dijalankan pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pada waktu siang. Tempoh pengajian bagi kelas pengajian mu'alaf adalah 1 tahun 6 bulan. Sepanjang tempoh ini, pelajar akan dipantau dan dibimbing secara berterusan oleh tenaga pengajar. Setelah lulus semua modul dan penilaian, pelajar yang layak akan diraikan dalam majlis apresiasi sebagai tanda perhargaan terhadap usaha dan kesungguhan mereka menuntut ilmu. Majlis ini bukan sahaja sekadar simbol pencapaian tetapi juga galakan untuk terus istiqamah dalam memahami dan mengamalkan Islam. Bagi pelajar yang telah menghabiskan pengajian sehingga ke tahap lanjutan serta telah menguasai Iqra' 6 dan Al-Quran, mereka layak untuk memohon kelas tahsin Al-Quran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Bagi pelajar yang mempunyai komitmen kerja atau keluarga pada waktu siang, Jawi menyediakan kelas pengajian mu'alaf di masjid-masjid yang terpilih. Masjid-masjidnya adalah Masjid Wilayah Persekutuan, Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Masjid Usamah bin Zaid Wangsa Maju, Masjid Imam Al-Ghazali Bandar Manjalara, Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Taman Maluri, Masjid Ar-Rahman, Masjid Saidina Osman Ibn Affan Bandar Tun Razak dan Masjid Amaniah Kepung. Kelas pengajian mu'alaf di masjid dijalankan selama 3 hari seminggu dan tempoh maksimal pengajian adalah 3 tahun. Modul yang dipelajari adalah sama seperti di Kompleks Darul Hidayah. Bagi mu'alaf yang mencari ruang masa di dalam kesibukan, KDH juga menawarkan kelas pengajian mu'alaf hujung minggu yang diadakan setiap hari Ahad di Kompleks Darul Hidayah.
Hanya 4 kali sebulan sebagai medan ilmu untuk memperkukuh fardu ain dan ukhuwah dalam suasana yang harmoni. Kelas pengajian mualaf ini bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang untuk mengenal Islam dengan tenang, berperingkat dan penuh hikmah. Semoga setiap langkah dalam perjalanan ini menjadi amal yang diberkati dan membawa ketenangan dalam kehidupan.